Adakah prospek pemotongan kadar Rizab Persekutuan tergendala akibat peningkatan ketegangan di Timur Tengah baru-baru ini? Adakah pemotongan kadar masih dalam rancangan tahun ini? Pasaran sebelum ini obses dengan satu soalan, adakah Rizab Persekutuan akan memotong kadar pada bulan Jun atau September? Tetapi dalam satu perkembangan yang tiada siapa jangka, ketegangan di Timur Tengah meningkat dengan mendadak. Konflik di Iran menyebabkan jangkaan inflasi global melonjak serta-merta. Sesetengah ahli ekonomi bahkan memberi amaran bahawa langkah seterusnya mungkin bukan pemotongan, tetapi kenaikan kadar. Dalam pasaran hari ini, kesan jangka pendek geopolitik telah sepenuhnya mengatasi data makroekonomi. Halo semua, ini Ultima Markets. Hari ini, mari kita bincangkan mengapa konflik geopolitik beribu-ribu batu jauhnya di Timur Tengah telah secara langsung mengganggu rancangan Rizab Persekutuan dan mengetatkan belanjawan pelabur di seluruh dunia. Semua ini bermula dengan data ekonomi Amerika Syarikat. Nombor PPI Januari melebihi jangkaan secara keseluruhan, dengan PPI teras mencatat pertumbuhan terpantas hampir setahun. Inflasi sudah pun menunjukkan tanda kekal. Kini, dengan Amerika Syarikat dan Israel menyerang Iran, harga minyak mentah melonjak lebih tinggi lagi. Malahan bekas pengerusi Rizab Persekutuan, Janet Yellen, telah menyatakan dengan jelas, dengan harga minyak meningkat akibat konflik Iran, Rizab Persekutuan kini lebih berhati-hati untuk memotong kadar. Mengapa Rizab Persekutuan begitu bimbang tentang kenaikan harga minyak dan tarif? Berikut konsep yang sedikit lebih teknikal, kejutan dari sisi penawaran. Saya jelaskan secara mudah. Biasanya, apabila harga naik, ia kerana orang mempunyai lebih banyak wang di poket dan berbelanja secara agresif. Itu dipanggil permintaan berlebihan. Bagaimana Rizab Persekutuan mengendalikannya? Dengan menaikkan kadar faedah. Kadar tinggi menggalakkan orang menabung lebih banyak dan berbelanja kurang, secara semula jadi menyejukkan harga. Tetapi cerita inflasi hari ini berbeza. Dasar tarif Trump, digabungkan dengan lonjakan harga minyak akibat konflik Iran, seperti sayur menjadi lebih mahal di pasar. Bukan kerana lebih ramai pembeli beratur, tetapi kerana lori yang menghantar hasil tidak mampu menanggung kos bahan api dan kini perlu membayar tol tambahan. Alat kadar faedah Rizab Persekutuan boleh mengawal wang di poket pengguna, tetapi ia tidak dapat mengawal tangki minyak atau tarif. Apabila berdepan gangguan sisi penawaran, alat Rizab Persekutuan menjadi kurang berkesan. Sebelum ini, pedagang di pasaran derivatif yakin bahawa akan ada 3 pemotongan kadar tahun ini. Tetapi kini, dengan tekanan berganda dari tarif dan harga minyak, beberapa ahli ekonomi memberi amaran bahawa kemungkinan untuk 3 pemotongan semakin berkurang. Pemotongan pertama mungkin tidak berlaku sehingga September. Jika situasi di Iran bertambah buruk, contohnya, jika Selat Hormuz, yang mengendalikan sebahagian besar pengangkutan minyak global, disekat, harga minyak boleh melonjak lagi, menyebabkan inflasi meningkat mendadak. Pada ketika itu, Rizab Persekutuan mungkin bukan sahaja menangguhkan pemotongan kadar, malah mungkin terpaksa kembali menaikkan kadar. Kesimpulannya, dalam pasaran kewangan hari ini, bergantung semata-mata pada data makroekonomi tidak lagi mencukupi. Satu kejutan geopolitik boleh membalikkan model ekonomi dalam sekelip mata. Perjalanan roller coaster tahun ini belum berakhir, jadi bersiaplah bersama Ultima Markets.